long run adalah satu aktiviti training yang wajib kan dalam satu minggu bagi runner-runner kan. Tapi keselamatan, aspek keselamatan adalah satu perkara yang perlu diutamakan bagi kesemua runner di luar sana, kerana keselamatan ni adalah satu benda yang kurang ambil cakna oleh ramai orang juga. Oleh itu, permulaannya adalah bila korang nak berlari. Biasanya korang perlulah pilih tempat-tempat yang selamat. Maksud saya kalau tempat tu ada sidewalk ke, tempat tu ada kawasan yang berumput ke, kawasan tu jauh daripada kenderaan, itu adalah tempat yang terbaik untuk korang berlari. Kerana korang dapat mengelakkan daripada kecelakaan, kemalangan atau mana-mana benda yang tak diingini kan. So, korang kena cari tempat yang memang fokus kepada keselamatan yang tinggi. Tapi, kalau tak boleh, korang perlulah perlu korang mencari inisiatif sendiri untuk diri korang bagi mengelakkan kemalangan atau kecelakaan berlaku. Contohnya, korang berlari tu perlulah berlawanan arah dengan kenderaan supaya kenderaan yang datang bergerak ke arah kita tu tahu kita ni sedang berlari, dan kita juga tahu yang kenderaan tu sama ada jauh ke, dekat ke, laju ke, slow. Jadi kesemua aspek-aspek tu perlulah kita pertimbangkan sebelum kita memulakan larian. Sebab keselamatan ni benda yang kurang juga diberi penekanan dalam masyarakat kita kepada runner terutamanya. So kita sebagai runner ni, kita sendiri yang perlu kita perlu make sure keselamatan kita ni the best untuk kita punya keselamatan sendiri. Thank you.